Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring No TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam dunia pemotoran, khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan Motor dan Touring. Sebelum tu disclaimer sikit channel aku ni adalah sembang-sembang santai saja, kedai kopi saja punya sembang untuk membantu abang-abang di luar sana yang nak buat keputusan untuk membeli motosikal. Jadi sebelum tu kita sembang-sembang dululah tahu sedikit info apa yang perlu kita tahu dan apa yang perlu kita elakkan. Jadi hari ni apa yang channel aku nak bincang wah pening lagi pening. Yang ni memang betul-betul pening. Sebab apa? Hari ni kita nak bincangkan dan kita nak buat satu sembang-sembang perbezaan di antara nampak nak beli ADV 160 Honda ke ataupun SYM Husky 200. Okey, apa itu Okey, untuk abang yang sana yang baru subscribe channel aku ada juga cerita pasal skuter SYM ni Okey, SYM ni banyak aku tengok abang-abang sana kata motor China. Bukan SYM ni adalah motor daripada Taiwan. Okey. Dia ni syarikat SYM ni dia dah lama dah sebelum kita merdeka lagi tu 1954 di Taiwan 1954 dia dah ada motosikal ni. Dan syarikat SYM ni dulu pernah menjalinkan hubungan dengan Honda. Okey, selama 40 tahun. 40 tahun 1962 kot. Sehinggalah mereka bercerai tu 2002. Okey. Ibarat macam Honda ni dulu tok guru dia lah. Tok guru, lepas tu anak murid datang belajar. Kan? So, 40 tahun 40 tahun. Lepas tu, SYM mengambil jalan sendirilah untuk berpisah. Cerita ada di sini. Okey, tak apa. Jadi itu adalah serba sedikit dan dulu SYM pun pernah produce ambil OEM buat barang-barang untuk EX5 Honda EX5. So depa ni collaborate dah lama, teknologi pun lebih kurang. So makin pening abang luar sana yang mana satu nak beli. Okey. Dan mari kita buat perbezaan dia secara side by side kita buat perbezaan dia secara side by side. Dan ini dia kalau hangpa tengok ADV 160 dan SYM 200. Sebenarnya 200 tu bukan cc dia. Cc dia 175 yang barunya ni 175 cc single cylinder. Untuk Honda 156.9 cc single cylinder sangat juga. Batu kata ada 20 something lah dia punya perbezaan dia tak sampai 20 pun dia punya cc punya tu. Dia dilengkapi dengan traction control. Okey, dua-dua ada traction control. Honda kita panggil Honda Selectable Torque Control. Dan untuk traction control SYM ni pakai Bosch tak salah aku. Dan ABS dia. Ni kita nak discuss sikit pasal ABS ni yang buat kita pening. Untuk SYM dia dual channel Depan, tayar depan ada ABS, tayar belakang ada ABS. Untuk Honda ADV 160 ni dia tayar depan aja ABS. Dia ada traction control, tayar belakang tak ada ABS. So nanti kita sembang sikit So ini 160 baru 2026. Okey. Dan yang SYM menang ni hangpa tengok fuel capacity dia memang tak berubah dari dulu 15 liter. Ini dia menang tang sini dan ADV 160 ni 8.1 liter saja. Okey. Dan kalau hangpa tengok lagi dia punya under seat luggage capacity 30 SYM lebih lagi 32 liter. Dan semestinya lagi berat SYM lah sebab fuel capacity pun tinggi So SYM curb weight dia 153. Lebih kurang 20 kilo 20 kilo berat di sini. Okey, lebih kurang 20 kilo. Dan curb weight ni apa? Okey, curb weight ni adalah berat standard. Okey, dia ada dry weight, berat yang tanpa cecair petrol apa semua. Wet weight, berat yang dengan petrol. Dan curb weight. Curb weight ni adalah berat yang datang standard sekali. Maksud kata kalau dia standard untuk satu negara tu, dia bagi 3 box. 3 box tu termasuk dalam curb weight. Jadi untuk abang-abang di sana, bila kita tengok curb weight ni, berlainan negara. Okay, berlainan negara. Berlainan curb weight dia. Okay? So, dari segi dia punya regional, yang diberikan oleh negara itu,
model tu, distributor tu adalah termasuk dalam curb weight. Itu untuk pengetahuan untuk abang-abang yang luar sana. Okey, so di sini berat lagi SYM lah, sebab dia fuel capacity pun berat. Dan tayar dia, kalau hangpa tengok, tayar dia untuk ADV dia 14 kat depan. Untuk ADV Honda 14 ke depan. Untuk SYM dia 13. Okay, so dia macam tunjuk sikit ke depan kot. Yang 13 ni. Yang SYM ni 13 kan. Dan kalau kita tengok perbandingan dia yang wheelbase. Okay, wheelbase aku dah sembang dulu. Wheelbase dia lagi panjang. So lagi panjang, untuk straight line dia lagi orang kata apa, mencongkam. Maksud kata dia lagi planted lah, sebab dia panjang lagi SYM. Dan apa lagi beza yang kita tengok, dia punya monoshock kat belakang tu. Monoshock kat belakang tu Honda pakai double shock, dan untuk SYM Husky 200 adalah single arm atau single monoshock. Okey, jom kita sembang apa perbezaan yang buat kita nak pening nak beli ni. Okey, sebenarnya kalau kita tengok perbezaan dia taklah begitu ketara sangat. Cuma apa ni, Husky ni memang dia dah upgrade yang baru punya ni, dia upgrade CC. Maksud kata yang dulu orang duk komplain kata duk lemau, lembab sekarang ni dia ada horsepower lebih lah. Okey, sebab dia punya CC pun dah upgrade. Aku pun belum test lagi. Dan perbezaan yang abang-abang di sana pening ni, mana satu nak beli Okey, mana satu nak beli SYM dengan SYM ni nampak macam lengkap dia ada 15 liter. Dia ada ABS depan belakang. Traction control pun ada. Untuk abang luar sana, traction control untuk skuter ni penting sebab tayar dia kecil. Tayar dia kecil tu kita tak mau dia skid. Okay, aku ada sembang dulu bagi abang-abang yang baru jumpa channel aku. Sebelum ni aku ada sembang teknologi skuter. Dia punya kemud lah, dia punya driver pulley lah, roller lah, semua aku dah sembang. Boleh tengok channel aku yang lepas. Okay, jadi yang menjadi persoalan sekarang, orang tanya, orang macam ada orang cakap, alamak, Honda ni tak ada rear ABS pula Okay, kenapa kita nak merungkai tu, kenapa? Okey, di sini kita sembang saja. Tak tahu tepat ke tidak. So, kita boleh kaji dah nanti. So, kalau hangpa tengok ABS ni sebenarnya, ABS dia tak ada belakang. Yang mainkan peranan yang penting sebenarnya adalah tayar depan. Full brake system 70% adalah brake depan. Kalau tak ada ABS brake depan, memang bahayalah. Brake depan ni tak ada ABS, cengkam, lock. Okey, ABS ni kalau ada, dia tak ada, dia lock. Dia lock tayar. Hangpa boleh cungkir ke depan, orang Kedah panggil apa? Tertomoy. Tertomoy itu tertungging ke depan kan. Ini bahayalah. Okay, so ABS depan belakang tak ada jadi isu. Dan di belakang, apa ABS ni di belakang. Okay, ABS ni dia mengelakkan, salah satu fungsi dia untuk mengelakkan tayar kita belakang tu bila kita brake dengan mengejut, dia lock. Okay, dia lock untuk beberapa second tu. Dan bila dia lock tu, dia boleh skid lah. Dia boleh terskid. So, traction control lain. Dia lain. Dia traction control dia kawal speed kat belakang tu. Dia kawal kelajuan di belakang tu supaya tayar depan belakang tidak laju lagi daripada kelajuan motosikal atau tayar di depan. Dia kawal untuk supaya tak skid juga. Tapi ini ABS ni sistem ni dia lock. Dia menghindari daripada terlock kita punya tayar belakang tu. Jadi kalau kita tengok untuk ADV 160 ni dia tak ada. Dia tak ada. Kenapa? So aku boleh katakan aku kata dah mencukupi dah aku rasa. 160 dia CC dia bukannya besar sangat kan. Kalau tak ada ABS belakang tu sebenarnya tak ada menjadi masalah sebenarnya. Untuk SYM dia ada ABS kat belakang. Okey. Untuk abang-abang yang main off-road sebenarnya ABS ni tayar belakang dia boleh off. Okey. Sini dia tak boleh off. Okey. SYM tak boleh off. Tapi ABS ni untuk kalau main off-road, ABS ni adalah bahaya kalau ada. Dia terbalik Bukan ada tak bahaya. Ada dia agak bahaya sebab apabila abang-abang off-road ni, kalau hangpa tanya abang-abang off-road ni, bila dia nak perlahankan motor dia brake belakang, dia skid. Dia skid. Dia orang main off-road tahulah, hangpa tanyalah. Dia brake belakang, dia skid. Dia memang secara sengaja untuk skidkan tayar belakang tu untuk memperlahankan motor, nak ambil selekoh yang
off-road ni bukan dalam road. Ni off-road. Jadi untuk adanya ABS kat belakang yang tidak boleh di-off kan agak bahaya. Okey. Jadi Honda menang kat sini lah. Dia ABS dia tak ada. Tak ada langsung, memang apa boleh main kat belakang macam tu lah kan. Tetapi secara jujurnya motor ni untuk off-road ke kan? Aku rasa tak lah. Motor ni commuting aja kot kan. Untuk biasa-biasa kita naik. Boleh lah nak main off-road sikit. So aku pun jadi pening sebab Honda ni dia tak bubuh ABS kat belakang kan. Adakah ni untuk off-road? Okay? Untuk off-road kan. Untuk entahlah, aku pun pening juga tak tahulah. Okay? Jadi bagi aku nyam. Jadi bagi aku lah, kalau hampa cakap dengan harga yang berpatutan jatuh kepada SYM lah. SYM lah, harga dia pun 10k kot lah. Yang Honda ni lebih 3,000 kot. Aku rasa best kalau untuk hari-hari nak buat untuk livelihood ni Husky lah. Husky sebab kita tahu pun dia ni dulu buat jenama untuk Honda. Dia ni teknologi dia pun dahsyat. SYM ni main-main skuter. Skuter dia. Apa boleh tengok aku punya channel sebelum ni. Aku ada sembang sikit pasal SYM ni. Sejarah lah apa semua. Dan dia monoshock lah kat belakang. Okay, apa itu bezanya monoshock? Monoshock kan, bandingkan dengan double shock ni. Double shock ni yang ada dua tu suspension belakang tu. Dia boleh terima beban yang banyak lah sikit. Daripada monoshock ni dia satu. Tapi monoshock ni yang satu ni dia lagi agile lah untuk untuk motor-motor yang lumba tu memang monoshock lah kan. Dia agile, masuk kata dia tangkas sikit lah kat belakang. Dan lebih dia mengurangkan torsional rigidity. Aku ada sembang dulu masa aku sembang V-Strom 1050DE tu, aku ada cerita sikit pasal torsional rigidity tu untuk swing arm untuk swing arm. Tapi lagi cantik pada pandangan aku adalah double shock lah skuter double shock double suspension tu kan. So itulah abang-abang luar sana mana satu nak beli? SYM ke ataupun ADV 160. Tapi apa tengok kat sini memang kalau akulah saya jujur memang untuk bawa hari-hari tangki besar memang SYM 200 ni. Tapi kalau hampa tengok kita ni orang lelaki lemah mata. Aku rasa ADV Honda lagi cantik. Aku tengok dah live pada my bike show tu, bike show dekat Serdang tu. Hari tu baru-baru ni aku pergi, hampa tengok ni. Dia punya color, dia punya ni memang premium lah. Tengok handle dia, tengok dia punya cara pembuat tu jauh beza daripada SYM. Tu minta maaf cakap memang Honda buat kali ni memang cantik. Color dia dengan tengok dia punya TFT dia punya TFT ni dia ada road sync, dia ada phone connectivity road sync, dia ada connectivity tu yang baru dia lah. Okey. Dia punya display dash tu agak lain daripada yang dulu punya lah. Dia punya color tu nampak premium. Dibandingkan kalau hampa tengok yang SYM yang color dia bawah Allah. Aduh yang ni pandangan masing-masing lah. Ini aku tengok memang tak berapa berkenan lah dengan SYM punya color, design semua ni. Nah dibandingkan dengan SYM dulu yang 150, hampa tengok ni. Cantik nampak premium. Kali ni nampak color yang dia bawa ni ataupun pilihan color warna ni agak mengecewakan color dia tu macam plastiki nampak. Memanglah plastik tapi itulah. Tapi kalau abang-abang luar sana minat juga ni nak kena beli body wrap lah kot. Ataupun cat baru cat baru dengan body wrap aku tak pasti. Aku rasa Grand JPJ kena pergi update kot, tukar. Sebab hampa buat full body wrap. Tak salah aku lah. Untuk abang-abang yang bekerja sebagai JPJ, sila komen di bawah. Betul ke tak? Aku rasa kalau full body wrap pun, dia nak makan modal lagi. Okay? Nak makan modal lagi nak wrap. Okay? Jadi itulah dia color. Memang aku nampak memang color Honda live yang dia bawa memang premium. Nampak premium cantik. Terus terang aku cakap. Okay. So macam mana? Abang-abang luar sana nak beli Husky ke atau nak beli ADV 160? Tepuk daja, tanya selera lah. Dua-dua brand ni memang dua-dua brand yang kukuh lah. Bukannya satu brand baru Okay. So untuk abang-abang luar sana jangan lupa share, like dan subscribe
makan motor dan touring. InsyaAllah tidak boring. Kadang-kadang akan pening. Okay? Okay. Ciao.